boleh bincang lah. RM48 babe. Paling besar lah setakat ni 800 GB. Sangat-sangat besar. 800 GB tu kelajuan tanpa sekatan 4G, 5G. Hotspot pula dekat handphone tu korang boleh turn on hotspot dan hotspot kan, jadikan wifi kepada device lain. Kongsi daripada data ni. Hotspot dia pun tak ada sekatan kelajuan. Unlimited call. So dia guna rangkaian Celcom Digi. Kalau tempat korang ada rangkaian Celcom Digi, memang boleh pakai lah. Yang tak ada rangkaian Celcom Digi, pergi je dekat Google, search coverage Celcom Digi. Nanti korang jumpa dia punya website, tengok map apa semua, ada tak dekat tempat korang tinggal. 800 GB ni bakal selamatkan duit korang bulan-bulan. Sebab dia satu data yang besar, yang kalau level-level korang pakai tak habis pakai sebulan. Tapi kalau korang pakai data kecil-kecil kan, nanti kalau tak cukup beli add-on data. Beli add-on data lagi mahal, membazir duit, lagi banyak habis duit. Dah lah hujung bulan gaji tak masuk lagi, kau habis sibuk beli add-on. Ni, beli pakai plan internet yang confirm tak habis setiap bulan. Jangan gunakan ayat data besar-besar tak habis membazir je. Tak bazir. Lagi bazir kalau dia keluar duit. So dia dah cukup murah, data tak habis pakai punya. Rangkaian pula rangkaian paling meluas dekat dalam Malaysia. Apa-apa hal boleh tanya dekat komen. Kalau korang berminat, roger dekat bio ataupun cek dekat link.